guys, so malam ni kita nak makan dekat kafe kat situ. Kita tak tahu, kita first time lah. Kita nak try kafe kat situ. Dia betul-betul dekat tepi hotel kita je. So kita nak try kat sini. Oh dia kita nginap dekat di Apple ni. So ni kita nak makan 1000 rasa Kak Ani. 1000 rasa Kak Ani. Jom kita nak tengok. Tu ada mushroom soup. Nak try dan. Okay guys, sekarang ni Wafa nak makan apa? Kita kan dekat dalam dah ni. Bihun. So dia kat sini dia mudah lah, dia ada QR. Kita just order melalui QR je. So nanti kita ada meja berapa nanti dia akan hantar kat meja dia. So environment kat dalam pun memang nice jugalah. Abang makan apa bang? Char-kway-teow. So ni view dekat kawasan dalam dia. So ni kat kawasan dalam. Mushroom soup. Dia dekat sini dekat apa 1000 rasa ni dia ada mushroom soup. So kat sini kita order je untuk satu set RM15 lah. So dia ada dekat belah kawasan luar ni lah. And then dia kita boleh makan dekat luar ataupun kita nak makan belah dalam. So kita ni kat belah dalamnya. So ni kita punya ni dekat sini lah. So tapi cuaca sekarang nak hujan. Kita dengan dah busy beli. Okay abang Akam. Abang pergi Akam. Abang pergi Akam. Okay Akam. So dia ada boleh dekat luar ataupun kat belah dalam lah. So yang ni dia masak fresh guys. So kalau tengok ni dia masak fresh. Guys, hari ni kita ada dekat 1000 rasa Kak Ani. Dekat mana ni? Dekat Jalan Tun Sri Lanang. Dekat sebelah apa? Sebelah hotel The Apple. Hari ni adik makan apa? Makan bihun. Lagi? Garlic bread. Okay, kita ada order garlic bread ni. Okay, kita tengah tunggu. Nanti dah siap, nanti dia akan bunyi. Tit. Dekat sini lah. Betul-betul je kita menginap dekat sini. Di Apple Suit ni. And then ni so view dia. Ni kedai yang kita makan ni ya. Dekat 1000 rasa Kak Ani. Hari dah sampai? Okay guys, so ni kita dah sampai. Kita ada char-kway-teow, kita ada nasi goreng daging, kita ada bihun. Dia ada juga garlic bread. Dia ada garlic bread. Okay, cuba adik rasa. Cuba adik rasa makan garlic bread. So ni satu set ni dia RM15 satu set ni. Okay, makan. Sedap. Wafi makan kway-teow goreng. Char-kway-teow lah. Portion ni pun banyak agak kan. Sedap. Harga dia RM10 untuk char-kway-teow udang. Nasi goreng daging pun RM10. Bihun RM8. Portion dia banyak. Ni vibe dia. Kat kedai dia ni vibe dia. Okay guys, dia ada garlic bread. Kita makan dengan mushroom soup. Crunchy. Okay. Apa dia makan bihun? Sedap. Suka?
Dia RM8 tapi portion dia banyak guys. Kalau budak-budak makan tak habis. Portion dia banyak. Kan? Amila makan lincin. Lincin. Sedap ke apa? Sedap bang. Okay, Alhamdulillah dah kenyang makan. So, Kenyang makan. Nampak? Semua lincin makan. Alhamdulillah. Bihun, nasi goreng, kotiau, mushroom soup dengan garlic bread. Hari ni kita makan dekat Seribu Rasa Kak Ani. So ni vibe dia Vibe dia dekat sini. Vibe dekat kedai ni So memang best lah. guys, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Bye. Tunggu lagi video yang akan datang. Kalau nak makan kat mana? Kalau akan datang dekat Seribu Rasa Kak Ani.